Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Marilah sama-sama kita membuka perbincangan kita dalam kitab La Tahzan hari ini dengan kita baca suratul Fatihah. Fal-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah bertemu sekali lagi kita dalam kelas duha kita pagi ini. Alhamdulillah. Jadi raya pun dah habis. Open house pun dah tak, open house ada lagi. 1 Mei ada lagi Orang lagi haji pula. Ikutlah, suka hatilah makanlah, jangan berhenti rezeki alhamdulillah. Masya Allah. Nama bulan Zulkaidah. Apa maksud Zulkaidah? Zu wal qa'ad. Apa dia? Zu ni maksud banyak, Qa'ada maksudnya duduk. Banyak duduk ni waktu rehat sebenarnya. Sebab bulan depan haji pula. Bagi yang buat haji lah. Yang tak buat haji tak apalah, makan lah. Pergilah berjalan Zulkaidah ni waktu bertenang. Sebab Ramadan itu letih, Syawal letih, Zulkaidah bertenang. Orang yang travel, yang berdagang pun semua balik. Saya tendang balik kat rumah, tengok apa kelengkapan rumah tak selesai lagi. Tenang-tenang ambil kat rumah, pokok-pokok mana mati betul kan balik semua. Bulan depan dah travel balik. Tu masuk Zulkaidah. Bulan tu kita bertenang, tapi bukanlah bulan yang tak buat apa langsung pula terus puasa pun tak ada dah, apa solat malam pun dah tak ada, apa tak ada semua. Bukan Baik, di bulan persediaan sebenarnya Zulkaidah, bulan untuk kita banyak duduk untuk bersiap, mempersiapkan roh kita, fizikal kita apa-apa persiapan untuk menjelang bulan Zulhijjah. Okey, alhamdulillah. Ini kita nak sambung perbincangan kita dalam kitab La Tahzan. Kalau saya tak salah, buku saya yang ni muka surat 454 hari ni. Buku yang versi yang lama sikit. Tajuk yang ke-232, jangan bersedih wahai manusia. Yang ni dia seolah nak motivate balik lah. Dia tidak terlalu spesifik sangat tajuk ni, cuma nak bagi rangsangan sekali lagi dengan pelbagai tajuk-tajuk yang kita dah bincang sebelum ni. Maka Dr. Abdullah Al-Qarni nak ingatkan kita balik, macam mana sedih pun tak apa, layan dulu sedih tu, tapi jangan lama-lama. Sedihlah satu sifat yang fitrah. Okey, jangan bersukaria pula di sebalik kesedihan supaya nak hilang sedih tu. Bukan begitu. Tapi nanti kita akan jumpa tajuk supaya bergembira dengan kesedihan orang. Ada punya tajuk tu supaya kita boleh, siapa yang nak happy tengok kesusahan orang pula. Kita kalau boleh tengok orang susah, kita kena rasa susah kan. Tapi bagi kita yang tengah susah, tengah sedih, tengok orang sedih, lagi sedih kita. Jadi ada waktunya nak bagi puas hati sikit-sikit lah. Bukanlah nak menyatuhkan orang tu. Tengok bila orang tu jatuh, baru kita rasa lega sikit. Ada, nanti kita jumpa. Jangan terkejut tajuk tu. Kita akan jumpa tajuk tu. Okey, hari ni jangan bersedih wahai manusia.
Wahai umat manusia sekalian, wahai orang yang bosan dengan kehidupan, yang tidak ada gairah, tidak ada keinginan dalam hidup ini, yang harinya sempit, nafasnya tersumbat, ingat ya, di sana ada kemenangan yang nyata, pertolongan yang semakin dekat, jalan keluar dari kesempitan dan kemudahan setelah kesulitan. Ini kita dah tahu dah ni. Cuma Datuk Aid sengaja nak bagi ingat balik. Ingat macam mana sekalipun, dia ada A, dia ada B. Dia ada malam, dia ada siang. Ada ketika roda ke atas, roda yang sama turun bawah, nanti dia naik atas balik, dia akan pusing balik. Okay, so di sebalik itu semua ada hal-hal yang tersembunyi, ada cita-cita yang indah, ada masa depan yang menjanjikan, dan ada janji yang pasti. Tambah pula kita orang beriman kan. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Sebagaimana janji yang sebenar tu datang daripada Allah, manusia berjanji belum tentu, tapi kalau Allah berjanji tidak akan menyalahi janjinya. Dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak memungkiri janji. So kita banyak jumpa ayat Quran yang Allah kata setiap kesusahan ada kesenangan. Ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau Allah kata macam tu, kenapa kita tak nak yakin dan tak nak percaya lagi? Orang beriman, bila Allah dah bagi tahu banyak kita dalam Al-Quran, ingat setiap duka cita akan ada jalan keluar, setiap kesempitan akan ada kelapangan, setiap kesedihan akan ada kegembiraan. Allah dah sebut macam tu. Sebagaimana kita lah yang jadi mak, yang jadi ayah hari ni, walaupun terhad kita punya kemampuan untuk berfikir, kemampuan merancang terhad, tapi dengan pengalaman usia kita 40, 50, 60 tahun, kita boleh cerita kepada anak kita yang tak nampak lagi. Dalam keadaan kita dah nampak, kita pun mungkin tak nampak zaman kita kecil dulu. Hari ni kita dah mula nampak. Kita dah melalui proses pengalaman, anak kita belum lalu lagi, maka kita nasihatkan dia. Tak apa bang, jangan risau benda ni, nanti okey. Benda yang sama mak ayah kita pernah cakap dengan kita dulu, tapi kita tak apa yakin. Kan? Hari ni kita cuba meyakinkan anak-anak kita pula. Dalam keadaan kita pun taklah pasti, tapi dengan pengalaman yang singkat yang ada tu, kita meningkat keyakinan kita, yang mana setiap kesusahan ada kesenangan. Berapa ramai orang yang dulu senang jadi susah, yang susah jadi senang. Jadi pada tu kita dapat keyakinan. Kita cakap dengan anak, apatah lagi hari ni Allah bercakap dengan kita, Nabi bercakap dengan kita menerusi ayat Quran, menerusi hadis Nabi SAW. Betul. 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 Ya, betul. Betul. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Betul. Benda yang sama. Sebab tu kita ada doa tu kan, yang kita sebut dalam doa, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, sifat kebaikan yang ada pada aku ni, kesedaran, kebaikan, pengalaman, semua cara fikir ini, okey. Wa aslih li, apa sifat-sifat yang perubahan yang berlaku kat aku ni, yang dah nampak positif, dah nampak ada semua apa benda ni, jadikan sifat yang sama mengalir masuk pada anak-anak aku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ingat ayat berapa? 15 surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Hari ni kita ada kesedaran. Dulu zaman kita kecil kita tak ada kesedaran, mak ayah kita ada sedar. Mak ayah kita dulu masa dia kecil dia pun tak sedar, tok kita yang sedar. Hari ni kita pula dah sedar, kita beritahu dekat Allah pula, kita nak anak kita pula sedar. Maka inilah yang kita nak. Cuma yang kita nak dengan doa ayat 15 ini adalah kita tak nak dia sedar bila dia dah jadi usia kita. Kita nak dia sedar sekarang, sebelum dia meningkat usia macam kita. Kita nak zaman umur dia 15-20 ni, dia mendapat kesedaran macam kita. Itu satu, kita kata apa, nikmat lah kalau Allah boleh bagi. Tapi biasanya susahlah nak dapat kesedaran awal ini. Tapi ada orang yang kebetulan anak-anak yang dapat kesedaran awal, mak bapak pula tak sedar pun ada juga. Anak-anak yang ajak mak pergi masjid, mak nombor berapa dah mak TikTok joget lagi. Ada kan? Apa tak ada pula? Mungkin tu doa daripada tok dia kot, dapat dekat cucu dia. Cucu dia lebih baik pada mak ayah dia. Ada siapa ke tanya saya baru ni? Dekat satu masjid kita bincang pasal isu berbakti kepada ibu bapa.
Biasanya mak bapak baik pada anak. Macam mana ustaz, sekarang ni saya nak ajak mak ayah saya untuk di masjid, untuk pergi majlis ilmu, mereka tak ada kesedaran tu lagi. Macam mana nak mengajak mereka dan kadang tak nak menyebabkan mereka terasa. Jadi maknanya ada memang mak ayah yang belum sedar, tapi anak-anak yang sedar terlebih awal. Okey, untuk kebiasaannya mak ayah sedar dulu baru anak lah. Jadi memang konteksnya memang begitu. Macam mana sekalipun kita dah nampak. Dulu kita tak nampak, susah, akan dapat senang. Lepas senang pun ada time kita susah balik. Tapi kita sabar kejap, senang balik. Kita dah melalui proses tu. Sekarang ni waktu untuk kita ingat ke orang lain pula. Okey. Sesungguhnya kesempitan yang anda rasakan akan ada jalan keluar. Dalam musibah yang anda hadapi, ada perkara yang akan menyelamatkan anda dari musibah itu sendiri. Justru dalam hal yang tidak anda sukai itu ada kenikmatan dan kebaikan. Kita dah banyak pengalaman dah, saya yakin. Turun, bangun, jatuh, bangun, musibah baik, banyak kali dah. Macam yang kita pernah sebutkan sebelum ni, ubat yang pahit itu peringkat awal saja. Lama-lama bila kita dah biasa makan ubat, kita okey je. Okey. Satu masa kita risau bila mana musibah, orang yang first time kena musibah memang dia sakit. Lama kelamaan bila dia jumpa kebaikan di sebalik musibah itu, sebagaimana orang jumpa kebaikan ubat itu, maka akhirnya dia akan percaya kepada ubat tu. Di sebalik itu juga dia percaya kepada Allah yang menyembuhkan. Jadi gitu jugalah bagi kita hari ni yang dah tahu dah mengalami macam-macam musibah, yang peringkat awal kita sakit, lama-lama kita dah dapat pengalaman, rupanya baik daripada musibah. Dah baik tu rupanya lalai sikit, Allah tarik balik, Allah bagi pula musibah baru. Maka kita pun ingat balik musibah yang lepas, insya-Allah aku kena bertahan balik, ini pun salah aku. Maka bila kita sedar diri, kita akan jumpa kenikmatan di sebalik musibah tu. Kan kita akan mula sedar diri balik, kita akan mula tidak terlalu bebas daripada apa yang kita biasa buat. Maka menjadikan kita akhirnya ingat balik Allah, maka Allah pun hilangkan balik musibah tu. Ada kenikmatan dan kebaikan di sebalik musibah. Dalam surah Fatir ayat 34, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Okey, kita kena baca doa ni biasa ulama kita suruh baca bila? Sewaktu lepas bagi salam. Kan? Ada panduan yang saya dah amal hari ni, baca benda ni bila kalau nak sapuh ke muka ni. Nak sapuh ke muka ni, especially kat kawasan dahi ni, baca yang ni. Kalau Imam An-Nawawi pernah sebut dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, di mana dia beritahu Nabi bila mana lepas sembahyang, Nabi letak tangan kat dahi ni. Walaupun tujuan satunya kerana pasir yang ada sebab sujud di atas tempat yang tidak ada kapet, pasir. Tapi dalam masa sama Nabi akan baca, kalau ikut Imam Nawawi dan kita Al-Azkar, Nabi akan baca apa? Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma dhhab annil hamma wal hazan. Lebih kurang ayat ini alhamdulillahilladzi adhama annal hazan. Segala puji Allah yang telah menghilangkan duka cita daripada kami. Jadi kita pegang kepala ke apa ke, sebab kita duka cita ni sebab kepala kan, sebab kita duk mikir banyak. Tapi nak pegang hati pun boleh. Gitu. Imam Nawawi kata Nabi pegang dahi lah. So kalau nak buat pegang dahi lah. Buat pegang dahi. Kalau saya pun saya tak buat lah pegang daripada atas turun ke bawah, sapu sini. Saya tak buat yang tu lah. Soalan-soalan nak buat, saya buat yang ni saja sebab kebetulan saya jumpa dalilnya yang begitu saja. Okey. Dan saya juga tak bersetuju kalau orang kata yang sapu muka tu tidak ada dalam sunnah Nabi. Jadi bila saya jumpa rujukannya, maka saya yakinlah dengan rujukan itu. So saya still buat. Walaupun mungkin ada orang yang tak bersetuju dengan benda tu. So kita buat sekadar yang lebih hampir dengan apa yang Nabi buat. So bila kita jumpa dalam hadis, Nabi hanya pegang sentuh dahinya saja. Sebab kebetulan dahinya yang kena pasir. So Nabi tak ada pula sapu muka, apatah lagi Nabi pun tak cium tangan apa lepas bagi salam tu. Jadi kita tak payah buat yang tu, kita hanya pegang saja. Dan satu lagi bila Imam Nawawi sebut dalam kitab zikir-zikir Nabi Al-Adhkar tu, Nabi baca tu asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma dhhab anna al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan daripada aku duka cita dan juga kesempitan, kedukaan dan kesempitan. Jadi dalam ayat Fatir 34, kita kena puji Allah sebab Allah lah yang boleh menghilangkan kedukaan kita.
kesusahan kita, kesedihan kita. Jadi kita yakin benda tu. Siapa yang hilang keyakinan itu, maka kena cari balik keyakinan tersebut. Macam mana caranya? Kena pulihkan hubungan dengan Allah. Sebagaimana seorang anak yang dia dah hilang yakin dengan mak ayahnya, sebab apa? Sebab dia dah makin jauh dengan mak ayah dia. Dulu masa dia kecil, dia yakin dengan mak ayah sebab dia rapat. Dia pun tak boleh nak fikir banyak. Tapi bila dah ada kawan, dah mula banyak pula cara fikir, dah mula rasa boleh buat keputusan, maka dia dah mula jauh daripada mak ayah dia. Maka dia mula dah tak yakin. Dia menampak salah mak ayah pula. Jadi cara untuk mendapatkan balik redha mak ayah, keyakinan mak ayah, rapat balik. Sama juga kita dengan Allah. Okey, sebagaimana kita tahu kita pernah diciptakan oleh Allah dalam keadaan kita tak ada apa-apa langsung. Setitis air mani itu, kalau tak ada ilmu sains, kita akan fikir tak logik boleh jadi orang. Bukan orang biasa pula tu, orang yang boleh berfikir, boleh buat keputusan, boleh melompat, boleh berlari, boleh bercantik-cantik, boleh macam-macam. Daripada setitis air mani saja yang berbau itu. Yang kalau air mani itu terkeluar daripada rahim, jatuh atas tanah air mani itu, ayam pun takkan patuk, itik pun takkan sudu benda tu. Tapi bila dia masuk dalam rahim ibu kita, jadi orang. Jadi hebat, kita yakin kehebatan Allah bila cipta. Dan datang pula ilmu sains moden membuktikan dengan ilmu embryologi itu, dengan saintis yang akhirnya letak kamera dan semua sekali itu, dan apa yang Quran sebut itu membuktikan lagi keyakinan itu. Jadi yakin dengan Allah ni sangat penting dengan melihat ciptaan-ciptaan yang Allah cipta. Itu satu sudut. Satu sudut lain, dengan keyakinan itulah yang bawa dalam hidup kita ni. Bila kita sedih, tak apa, kita yakin. Kita susah, tak apa, Allah tolong. Harap manusia belum tentu. Kita beri keyakinan tinggi pada Allah. Selagi saya bercakap ni pun, memang teori satu hal, pengalaman hidup pun satu hal. Kita ambil belajar pengalaman daripada orang-orang alim yang selama ni pesan dengan kita, mungkin kita kurang yakin. Percaya, tapi bila tak berlaku lagi kita kurang. Tapi bila berlaku dalam hidup, tingkat keyakinan betul. Satu-satu Allah tunjuk bagi kita. Cuma saya tak boleh ceritalah apa yang bersifat peribadi itu. Cuma yakin dengan Allah, macam-macam keajaiban boleh berlaku dalam hidup. Macam-macam. Okey, itu pun pengalaman saya yang baru umur sampai 50 ni. Kalau yang dah 50, 60 tahun, 70 tahun, yang lagi banyak pengalaman, lagi tinggi keyakinan, insya-Allah. Jadi kita ingat Allah tu tidak akan mungkir janji. Ini keyakinan kita pada Allah. So kalau tengah sedih sekarang, sabar sekejap je. Di sebalik sedih tu pun ada kebaikan. Okey. Wahai umat manusia, sudah saatnya anda menggantikan keraguan dengan keyakinan, penyelewengan hati dengan kebenaran, ketidaklurusan fikiran dengan hidayah, dan ketidaklurusan jalan dengan petunjuk. Semua ni kita boleh dapat dengan kita pertama sekali tingkatkan keimanan kita pada Allah. Kita takkan mampu nak fikir benda macam ni. Okay, takkan mampu, melainkan tingkatkan hubungan dengan Allah. Kita punya ritual, bermula dengan amalan ritual kita. Tingkatkan solat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, solat malam kita, amal-amal soleh kita yang bersifat ritual. Kita boleh tingkatkan yang itu, insya-Allah akan timbullah ni keyakinan di sebalik keraguan, kebenaran di sebalik penyelewengan, hidayah di sebalik fikiran-fikiran yang serabut. Okey, semua-semua ni Allah, kita akan dapat kalau kita sebut. Sebab apa? Sebab Allah kan sebut macam tu dalam hadis kursi. Nabi mengatakan dalam hadis, Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. So tunaikan hak Allah, insya-Allah Allah akan guide kita. Allah seolah-olahnya Allah yang urus segala-galanya pasal kita. Sudah saatnya anda menyingkap kegelapan dengan fajar sadiq, malam dengan subuh, dengan cahaya cerah subuh tu. Menggantikan harapan yang pahit dengan keredaan yang manis, cubaan yang gelap dengan cahaya yang menerangi segala kebohongan. Orang yang kita ni cuba nak jadi baik. Macam mana sekalipun kita susah sekarang, kita still rasa insya-Allah, tengoklah berapa bulan lagi insya-Allah okey kot. Tapi mungkin ada setengah orang yang dah mencapai kemanisan iman, dia tak fikir dah dapat kebaikan di dunia dah. Dia dah tak fikir tu, tak apalah aku tak dapat kat dunia pun, yang penting aku dapat kat akhirat. Level kebanyakan manusia lah, mungkin ibu-ibu dah naik level itu yang kemanisan iman tu. Level saya mungkin belum lagi.
Kita still rasa insya-Allah ni, tengoklah sikit lagi ni, sikit lagi okey. Kita still rasa harap dekat dunia kita kembali pulih daripada apa kesusahan yang ada. Tapi bila setengah orang yang telah dapat kemanisan iman dan keyakinan iman yang sungguh pada Allah, dia dah tak fikir dah dapat kebaikan kat dunia, tak apa. Kan macam orang yang dipenjara, orang yang nak dihukum bunuh apa semua tu, dia dah tak fikir dah. Dia ni difitnah. Kita akan jumpa nanti contoh-contoh. Okey, ulama-ulama dan sebagainya, yang mereka tu dah tak fikir dah pasal dunia. Dengan apa yang mereka telah buat, sebagaimana agama yang dia telah jaga, sebagaimana diperintahkan, maka dia tak harap dah habuan dunia, dia hanya harap akhirat saja. Tapi bagi manusia biasa, kebanyakannya dia akan masih mengharapkan balasan dunia. Itu pun satu keyakinan yang baik. Dekat dunia kita susah, insya-Allah kat dunia juga kita senang. Itu pun dah baik dah, satu kepercayaan yang tinggi pada Allah. Tapi ada setengah orang dia dah tak fikir, tak apa walaupun boleh dapat kebaikan dekat dunia, tak apa kalau aku tak dapat pun, asalkan aku dapat dekat akhirat. Okey. Wahai umat manusia, di sebalik ladang yang gersang itu ada tanah subur yang rezekinya melimpah ruah. Di atas gunung yang pejal ada kebun yang sangat subur yang tidak perlu siraman air hujan yang lebat. Kebun itu memberikan khabar gembira, harapan yang baik dan cita-cita. Dia nak bagi tahu di sebalik setiap sesuatu tu ada benda tersembunyi yang kita mungkin tak nampak. Ladang tu kering je tapi kita tak tahu pun. Kalau betul-betul jalan kat ladang tu, kita akan jumpa ada tanah subur kat situ. Biasa je orang travel ni, dia akan perasan, dia nampak sekali pandang macam tak ada apa-apa. Bila masuk betul-betul, pun tak sangka tengah-tengah ni ada kebun macam ni. Biasa sangat ya. Sebagaimana orang jalan padang pasir, tiba-tiba nampak kolam oasis yang airnya elok, jernih elok, tengah-tengah panas terik ni. Tak sangka. Itu benda yang samalah di sebalik kesukaran kita ni. Jangan lupa di sebalik tu mesti ada satu dua spot yang baik bagi kita. Di atas gunung, kita dah fikir gunung keming tinggi tu siapa boleh survive kat atas tu Tapi di sebalik itu tiba nampak ada satu rumah kat atas gunung tu. Macam mana dia boleh buat rumah? Macam mana dia boleh buat jalan? Macam mana dia ada kebun kat keliling rumah dia? Okey, biasa pergi tak tempat macam tu. Saya pernah pergi dekat Uzungul. Uzungul ni area selatan Turki. Dia kawasan sempadan dengan Arab. Biasa orang pergi Turki, orang akan pergi belah-belah dia punya apa itulah utara dia, nak pergi belah Eropah sana. Bosphorus, Marmara semua tu. Tapi yang belah bawah jarang-jarang lah orang nak pergi sebab dia jauh sikit. Rupanya kawasan tu best, kawasan Black Sea dia panggil, Laut Hitam. Dia ada banyak kawasan gunung dan dia seolah-olahnya Swiss di Turki, Switzerland di Turki. Dia sepadan dengan Iraq dan juga Iran. Memang gunung dia cantik, tak ada pencemaran, sungai-sungainya airnya masih hijau sebab air daripada gunung. Dan memang ada rumah, tengah-tengah gunung tu ada rumah. Dan kebetulan saya pernah sampai dekat kawasan situ. Memang kita tengok dari sudut luar ni biasa je, tapi kenikmatan kita adalah tengok kesuburan tanah, keadaan oksigen yang bersih, tak ada pencemaran. Tengok satu sudut gunung je, macam mana orang boleh survive kat gunung tu Jadi inilah mungkin satu analogi yang cuba dibuat. Atas gunung itu, nampak gunung tu keras, tak ada apa-apa, pokok, batu macam tu, tapi tiba-tiba ada kebun yang sangat subur. Wahai orang yang tidak nyenyak tidur dan selalu mengeluh kerana kegelapan, ingat, macam mana sekalipun gelap itu akan tersingkap dan bergembiralah dengan datangnya pagi. Kadang ada orang kan dia takut malam. Orang yang tengah stres, ini pengalaman saya jumpa orang-orang yang anxiety nak masuk depression. Yang tahap nervous dia tinggi, kerisauan dia tinggi, tak boleh ada benda-benda lain yang trigger dia. Yang paling latest pun 2 hari lepas saya baru ziarah ada seorang abang ni, kenalan lama saya, seorang kontraktor yang berjaya, orang kaya. Hebatlah. Dia ada tanah 1 ekar. Dia buat rumah dia dengan tanah 1 ekar, dengan dia plan nanti ada rumah anak dia semualah, kolam renang besar, rumah dia atas bukit. Allah serang dia dengan penyakit ni lah, anxiety ni. Dijual 1 ekar dengan rumah dia apa benda tu 1.8 million je. Murah lah, satu sudut tu murah dengan rumah dan tanah dia tu sebab dia nak release benda tu trigger dia okay? Dan kebanyakan yang saya jumpa ni kes yang terbaru, kes-kes sebelum ni pun yang dekat Ceras, kat Permaisuri, orang yang mengalami anxiety dan depression ni dia tak boleh jumpa waktu malam. Dia tak boleh. Dia akan datang, nervous dia tinggi, petang, nak asar, lepas asar, nak maghrib.
Bila pergi malam tu digambarkan dengan kegelapan, jadi dia akan jadi takut dengan waktu malam. Tiba-tiba jantungnya laju, dari sudut anatominya satu sudut lah, dari sudut lain tu sendiri. Environment malam tu melambangkan kegelapan. Nanti semua orang dah tak ada dengan dia, semua orang masing-masing sendiri-sendiri tidur. Kan? Dia pun kalau tidur awam macam mana pun kan terjaga. Cuba nak tidur terjaga balik. Malam ini digambarkan dengan ketakutan. Maka sebab tu Allah sebut dalam surah Hud ayat 81, alaysa subhu biqarib. Ada orang dia tak sabar nak tunggu cerah balik. Sebab cerah tu lah akhirnya baru dia boleh tidur. Lepas subuh tu akhirnya baru dia boleh tidur balik. Dan benda ni mungkin kita pernah bincang sebelum ni. Yang saya pernah ulas tentang surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Ingat lagi tak? Kebaikan waktu pagi duha itu dan kebaikan waktu malam, yang kita jangan miss dua waktu ni. So siapa-siapa yang dah tertukar jadualnya, contoh macam kes orang anxiety depression yang malamnya menyebabkan dia tak boleh tidur, siang baru dia boleh tidur, orang macam ni susah nak baik. Melainkan dia kena tukar tune setting dia balik. Dia takut malam tu macam mana, dia kena cari jalan supaya dia boleh tidur waktu malam, supaya siang dia jangan tidur, especially waktu duha tu. Tapi malangnya bagi orang yang kena anxiety, malam dia tak boleh tidur, siang itulah pada dia satu benda yang melegakan dia. Tapi dengan lega tu dia tidur. Sedangkan tak, lega tu dia kena jaga. Dia kena tidur waktu malam. Jadi, ialah mungkin nak kena tidur balik lah. Jadi sebab itu siapa-siapa yang sakit, kalau boleh, jemur dia dengan matahari tu. Dengan cahaya matahari pagi. Pukul 8, 7.30, 8 tu. Buka tingkap luas. Kalau dia tak boleh nak keluar rumah, buka tingkap biar cahaya matahari masuk. Okey. Lagi bagus sekali angkut dia bawa naik atas gunung, bagi cahaya matahari atas gunung. Hiking tu kan. Siapa yang boleh hike, bawa dia, dukung dia, dapatkan cahaya matahari atas. Orang sakit kena high altitude pressure pula. Tak payah gunung tinggi lah, gunung-gunung sikit sudah lah. Pagi akan menyinarkan cahaya, kegembiraan dan kesenangan. Sebab tu pagi jangan tidur. Okay? Kalau ada pilihan, siapa yang kerja shift malam dan sebagainya, itu ini kan. Sebab tu kena doa, kalau boleh dapat pekerjaan yang tidak ada kaitan dengan kerja waktu malam. Yelah kita nak buat macam mana kan. Nak tak nak kena ada, kilang kena berfungsi, pegawai keselamatan kena bertugas dan sebagainya. Tapi kalau ada pilihan. Okay? Sebab sistem badan kita memang siang itu untuk kita hidup, malam untuk kita ditidurkan. Hibernate. Itu kita recharge balik waktu malam. So kalau tukar sistem tu mungkin boleh, tapi faham je lah, dia takkan sama lah. Dia takkan sama. Sebab bila disebut begitu, sebab cahaya yang Allah bagi itu memang untuk kita, tapi kita yang begitu tutup cahaya tu dengan langsir semua, sebab kita nak kena tidur. Jadi dia akan ganggu lah. Wahai orang yang harinya ditimpa kesedihan, melangkahlah dengan perlahan, di ufuk sana telah tersedia jalan keluar yang akan beri keringanan. Ini semua ayat-ayat motivasi lah. Jadi saya ringkaskan. Wahai orang yang bergenang air mata, hentikan aliran air mata, berikan kenikmatan kepada kedua bola matamu. Bagi biji mata tu berehatlah. Merah dah dia. Kering dah air mata tu. Tenanglah kerana anda berhak mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta dan pemelihara dari kebijaksanaannya. Tenanglah, qada telah selesai, kebijaksanaan telah dirumuskan, rintangan sudah dapat dihilangkan, otot kekuatan telah kembali segar, dan pahala telah ditetapkan bagi yang terus berusaha. Tengoklah, saya ni dah menahan diri dah lama dah. Bila saya tengok beberapa kes influencer dan artis yang sibuk bergaduh pasal suami isteri. Sibuk bergaduh, dah bercerai, sibuk cari salah orang. Jadi saya tak nak mention nama, berarti saya kena saman, nanti saya yang susah. Tapi saya akan tulis redha dengan ketentuan yang ada dan pulihkan hidup kita dengan Allah. Jangan haraplah manusia untuk pulihkan kita. Sama. Tak ada bias, tak ada lelaki, tak ada perempuan, betul kan dalam cerita ni. Adakah pulih? Saya nak tanya, adakah pulih kalau bagi?
Okey lah, tak apalah. Mungkin. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Poin kita adalah serah pada Allah. Kembalikan diri kita pada Allah. Okey, biar Allah yang tentukan yang terbaik untuk kita. Okey. Risikonya adalah banyak. Dapat balik barang kita ke, kita apa, bukan itulah ya. Pada saya, satu, dia membuka ruang dosa antara diri sendiri, dosa peribadi. Kutuk orang ni balas kutukan. Yang kedua, dia membuka ruang dosa yang bertingkat-tingkat di kalangan orang yang menyokongnya. Nurtizen. Yang sentiasa merasakan dirinya betul ini, dengan penuh cahaya-cahaya. Nurtizen ini, dia membuka juga ruang dosa yang bertingkat-tingkat pula. Bukan dia mengutuk orang ni dan sebagainya. Jadi, selagi tak dihentikan, masyarakat kita akan dibasuh minda ni dengan perkara-perkara macam ni, rosak kita. Lepas satu lepas satu. Wallahu a'lam lah. Macam mana nak buat tutup social media? Jawapannya, hide berita-berita. Selagi kita tekan, selagi tu berita tu follow kita. Jawapannya hide. Dekat social media kita ada satu setting. Jangan saya buka kelas setting tu pula apa yang kita nak hide daripada jangan keluar dekat kita. Ada caranya. Okey. Dan memang betul, saya dah buat dah benda tu. Kita serabut, kenapa duk lalu benda ni Rupanya ada cara. Kita pergi kat setting tu, untuk kita hide dia punya setting tu, akhirnya dah tak lalu lah benda-benda tu semua. Dan kita pun dah tak tahu dah apa cerita. Sebabnya kita faham bukan senang lah nak tak buka langsung social media tu. Kita still nak buka. Banyak kebaikan juga di sebalik keburukan. Tapi apa yang kita rasa tak nak masuk dalam hidup kita, kita boleh set sebenarnya. Boleh set. Okey. Tak apalah, sebab tu insya-Allah kita harap ada ramai lagi orang yang bagi kesedaran supaya semua orang stop benda ni. Okey? Gitu je lah. Eloknya siapa yang ada network boleh report ke SKMM ke apa ke, supaya orang yang macam ni stop untuk buat benda-benda macam ni, sebab dia memberi vibe yang tidak baik kepada masyarakat dan sebagainya. Kena buat juga sebab benda tu ada je atas dia sebenarnya. Cuma benda tu diambil kira atau tidak sajalah. Okey. Kalau tanya saya lah, pengalaman saya yang singkat zaman saya Jabatan Agama Islam dulu, ketika saya mengurus Jabatan Agama Islam wilayah, saya banyak mengurus kaunseling kes-kes rumah tangga. Dan secara peribadi saja, memang kita boleh buat cara dunia ni, awak maafkan dia lah, itulah, inilah, bagi barang lah, bawa berbaik lah, apa benda semua. Boleh. Tapi setakat pengalaman saya, cara yang paling baik adalah pulihkan hubungan ni dengan cara pulihkan hubungan dengan Allah tu. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia ni senang je selesai. Buatlah macam-macam teori pun nak perbaiki hubungan dengan manusia, kalau tak buat hubungan baik dengan Allah dulu, tak selesai masalah. Dan benda tu proven. Okey? Tak apa, kita on hold dulu kes ni, tak apalah awak tak payah berhubung, kita pun dalam tempoh suluh ni, awak dua-dua ni perbaiki diri. Saya sebagai orang tengah, suluh dia panggil, kita nak memperbaiki dua-dua. So salah satu cara yang paling mudah nak baik dua-dua ni adalah awak dua-dua ni suluh diri sendiri dengan baik dengan Allah dulu. Nanti dengan manusia ni senang aja. Itu je konsep ni. Jadi macam mana kita nak kata, ustaz mana tahu dia orang tu sembahyang tahajud ke apa benda. Selagi dia duk bergaduh social media, duk kutuk-mengutuk, maknanya belum settle lah masalah tu. Dia tak buatlah hubungan dengan Allah. Kalau dia buat hubungan dengan Allah tu, dia tak akan mengaibkan orang dah kat luar-luar ni. Dia tak akan. Okey. Kita bukan nak sangka buruk dengan orang. Okey. Cuma itu hasil. Apa yang dalam hati itulah yang terjemah dekat luar. Itu je. Perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Okey. Dan salah satu cara nak perbaiki hubungan dengan Allah adalah perbaiki hubungan dengan mak ayah. Sebab mak ayah ni dia di bawah Allah kan, redha Allah fi redhal walidain. Redha Allah terletak pada keredaan mak ayah. Dan banyak kes juga yang saya jumpa, orang yang perbaiki hubungan dia dengan mak ayah, walaupun ayah dia tak pernah jaga dia daripada kecil, dia lahir masa dia umur 2-3 tahun tu, maknya diceraikan. Dia tak besar dengan ayah dia. Tapi bila one day dia dah besar, dia dah start ada anak, dia mula meredai ayahnya yang dalam menyakiti maknya, dia pula tak dibesarkan apa semua.
Dia mula redha bila ayah aku dah makin tua kan. Mula-mula masa ayah dia muda, dia pun masih muda, memang panas lagi lah. Bila dia pun dah meningkat usia, tengok ayah pun meningkat usia, dia dah mula memaafkan dan meredai. Allah selesaikan banyak masalah dia. Sebab tu je. Tak perlu apa pun, hanya redha saja. Baru terfikir, tengok dia dah tua tu, kesian pula, kalau ada rezeki bawa dah pergi umrah. Baru terfikir tu, Allah selesai masalah dia. Ini semua kes-kes depan mata saya, yang saya handle beberapa kes yang memang, sebab tu benda tu menambah keyakinan kita. Apa yang saya cakap ni kadang-kadang bukan pengalaman peribadi pun, kita tengok kes-kes orang, punya kita belajar daripada kes-kes orang ni. Yang selama ni kita cakap teori je. Jadi alhamdulillah, rupanya betul yang ulama susun kat kita, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan mak ayah. Rupanya banyak kita punya hubungan kita dengan manusia lain tu akan selesai, insya-Allah. Okey. Tengok muka surat sebelah. Muka surat 456. Sebagai seorang hamba seharusnya berbaik sangka pada Tuhannya, menunggu kurniaan darinya dan mengharapkan kebijaksanaannya. Ingat lagi tak yang saya pernah sebut sebelum ni? Kita seorang anak sentiasa yakin dengan mak ayah kita, sangka baik dengan mak ayah kita. Kan? Kita tahu kemampuan mak ayah kita, so kita tak payah fikir, sibuk-sibuk nak fikir, kita enjoy je hidup kita. Semua mak ayah tolong settle. Ingat lagi benda tu? Itu satu prinsip yang saya akan ulang banyak kali. Memang benda tu benda yang sama kalau kita buat dalam hidup kita hari ni. Kita yakin dengan Allah seolah kita yakin dengan mak ayah kita dulu sejak kita kecil. Okey? Kita dah besar, kita dah mungkin kurang yakin sebab kita rasa pengalaman hidup kita lebih bagus, pendidikan kita lagi bagus, network kita lebih bagus. Jadi kita kurang yakin dengan mak ayah dah. So kembalikan hidup kita masa kita kecil. Sebagaimana kita yakin dengan mak ayah, kita tak payah fikir komitmen, tak payah fikir apa, makan minum kita diatur, pakaian kotor diatur, semua sekolah, apa saja masalah, begitu je mak ayah, dia akan settle. Dalam kadang kita tak nak fikir pun dia susah payah macam mana nak settle masalah kita. Itu mak ayah kita yang ada terhad kuasanya, pun kita boleh senang hidup. Bayangkan pula kalau Allah yang tidak ada had kuasa, tidak terhad langsung, dia tidak ada had. Jadi sangka baik dengan Allah, tunggu je. Apa saja Allah tentu dalam hidup kita ni, tunggu. Ni apa Allah nak bagi ni, apa Allah nak bagi ni. Kita meletakkan solution kita kepada apa yang akan kita dapat nanti. Sesungguhnya Tuhan yang perintahnya hanya memakai kalimah kun, jadilah, maka harus percaya kepada janjinya. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah kata kun saja, maka dia akan jadi. Fayakun, dia akan jadi. Jadi, yalah, nak dapat kepercayaan tu lah yang paling penting. Jadi sebab tu kita kena masuk kelas, baca banyak kali benda-benda hadis Nabi, cerita yang sama dia ulang-ulang ni. Bukan tak tahu ni benda ni, mungkin kita dah jumpa banyak kali dah. Cuma nak diulang lagi supaya kita betul-betul rasa yakin sungguh-sungguh. Bukan tak yakin je, cuma tak banyak. Tidak ada seorang pun dapat memberikan kebaikan kecuali dia, iaitu Allah. Tidak ada seorang pun dapat menghentikan bahaya kecuali dia. Dalam setiap jiwa dia telah menentukan kebijaksanaan. Dalam setiap gerakan ada hikmah. Dalam setiap saat dia memberikan jalan keluar. Dia menjadikan pagi hari setelah malam, yang menurunkan hujan setelah gersang, yang memberi agar disyukuri, yang menurunkan ujian untuk mengetahui siapa yang bersabar dan siapa yang tidak, yang memberi nikmat hanya kerana dia ingin mendengarkan pujian dari hamba-Nya. Dia saja bagi nikmat, dia seronok orang puji dia. Dan yang menurunkan bencana supaya hamba-Nya mahu berdoa kepadanya. Ini adalah keharusan agar hamba lebih menguatkan tali hubungannya dan banyak memohon kepadanya. Inilah semua yang kita alami. Saya yakin semua kita mengalami semua benda ni. Okay? Kita semua mengalami benda tu. Semua yang Allah buat itu supaya kita kembali pada dia. Dia bagi kita gembira, nikmat supaya kita puji dia. Dia bagi kita susah supaya kita berdoa dengan dia. Gitu. Dia bagi kita malam supaya kita nikmati indahnya cerah waktu siang. Okay? Dia baginya siang, tiba kita stres dengan panas apa semua tu. Dia bagi pula nanti maghrib, malam, subuh, sejuk balik. Semua macam mana pun untuk kita kembali kepadanya. Dan mohonlah kepada Allah, was'alullaha min fadlih,
dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurniaannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Tadarru' ini, merendah diri ini, satu, kita guna perkataan-perkataan yang tunjuk kelemahan diri kita. Ya Allah, aku dah tak tahu dah aku nak minta kat siapa. Ya Allah, saya ingat saya pandai, rupanya tak jadi pun apa yang saya buat. Kita itu masuk tadarru'. Kita cerita kekurangan dan kelemahan diri kita. Walaupun sisi manusia kita mungkin hebat, tapi dengan Allah kita mengaku, ya Allah, aku ni pangkat besar ya Allah, tapi orang tak tahu. Engkau tutup aib aku dengan kerjaya aku, dengan jawatan aku, dengan harta aku ni, tapi Allah, engkau, orang semua tak tahu. Engkau sedang tutup keaiban aku. Engkau sendiri tahu ya Allah apa sebenarnya berlaku kat aku. Kita rendah diri dekat Allah. Allah nak dengar benda tu je. Allah tak nak kita rasa sombong dengan Allah. Dikisahkan daripada Al-Ala bin Al-Hadrami tersesat dengan para sahabat di tengah padang pasir. Bekalan air mereka telah habis dan hampir saja mereka mati kehausan. Al-Ala pun menyeru kepada Tuhannya dan Tuhan yang mendengar lagi maha mengabulkan doa. Wahai Zat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha tabah. Dipuji Allah banyak-banyak dan tiba-tiba turunlah hujan. Mereka pun minum, berwuduk, mandi dan memberi minum pada haiwan tunggangan mereka. Biasanya manusia ni doa sungguh-sungguh masa terdesak lah. Sebab masa tu dia yakin tak ada siapa boleh tolong. Bayangkan kalau lah hidup kita yakin tak ada siapa yang boleh bagi ni, setiap hari kita yakin. Sebab kita dah dapat keyakinan bila terdesak je dapat, terdesak je dapat. Apa kata hari-hari kita doa macam seolah terdesak? Kan? Hari-hari rasa terdesak. Walaupun kita sihat tapi kita rasa kita sakit. Doa betul-betul. Ya Allah, beri kesihatan yang banyak lagi daripada yang kita rasa sekarang. Kita dah ada harta dah tapi terdesak rasa. Kan? Dengan harta ni bukan nak berbangga dengan harta pun, cuma memikirkan nak sedekah banyak. Ada orang tolong tak berkira nak tolong. Kalau harta sikit kan susah. Ralat rasa orang minta tolong, Allah, time ni dah minta tolong, aku kan tak nak, tapi kita dah mula takut. Kalau aku tolong kan takut aku pula tak cukup. So kita harap kita ada harta banyak. Supaya kita rasa terdesak itu. Terdesak untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, terdesak untuk orang. Untuk anak, untuk pasangan kita, untuk orang yang minta tolong dan sebagainya. Sebagai penutup kepada tajuk kita, jangan bersedih ni, wahai manusia, renunglah mencintai Allah, bermakrifat kepadanya. Apa maksud makrifat kepadanya? Makrifat, arafah ni apa? Kenal Allah tu betul-betul. Makrifat kepadanya, kita kenal Allah ni sebenarnya siapa, apa kuasa dia, apa habit, apa tabiatnya, apa yang dia suka. Itu maksud makrifat. So kalau kita tak makrifat, kita tak yakin dia boleh buat apa yang kita nak, kita tak yakin dia boleh bagi apa kita minta. Itu maknanya kita belum arif lagi, kita belum makrifat kepadanya. Okay? Jadi makrifat kat sini maksudnya kita kena betul-betul kenal Allah, apa sifat-sifatnya, apa kuasa-kuasanya, kenapa dia bagi kita musibah, kenapa dia bagi kita senang. So semua benda-benda tu kita dah baca dah. Itu maksud makrifat kepadanya. Betul-betul faham dan kenal Allah tu macam mana. Dah kenal, selalu berzikir kepadanya, ingat dia selalu. Quran jangan tinggal hari-hari. Kan zikir apa semua, nak tidur pun wajibkan baca suratul Muluk. Dah bangun tidur tak fikir benda lain dah. Terus bangun tahajud pula. Bangun-bangun tidur tak fikir nak merompak pun kan. Nak tidur malam fikir esok bangun tu nak bangun tahajud. Itu je. Kan? Jadi itu maksud zikir kepadanya. Mencari ketenangan dengannya, menenangkan hati di sisinya, takut, berharap, tawakal juga kepadanya. Dengan keyakinan bahawa dialah yang menguasai segala keinginan, kemahuan hambanya. Adalah syurga, dunia dan kenikmatan tidak dapat disamakan dengan kenikmatan lain, dan itu adalah kesenangan dan kehidupan bagi mereka yang mencintai Allah. Okey. Apa dalam Quran sebut? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah kata ada orang yang ingkar ini, dia ni suka kepada dunia, suka kepada selain Allah ni, apa-apa benda-benda lain ni. Kecintaannya kepada benda lain selain Allah ini seolah-olah dia cinta kepada Allah. Sedangkan orang beriman, walladzina amanu asyaddu
hubban lillah. Dia akan letakkan kecintaan dia pada Allah lebih mengatasi segala-gala dalam dunia ni. Gitu ya. Dia ada suami, dia ada isteri, dia ada anak, cinta, sayang semua ni, tapi dia akan utamakan Allah. Maknanya kalau Allah tak bagi berlaku apa kat isteri, dia tak akan benarkan isteri dia buat. Kalau dia betul sayang isteri dia, tak akan benarkan isteri dia buka aurat. Itu maksudnya kecintaan dia kepada Allah mengatasi cinta dia kepada makhluk ni. Dia sayang isteri dia. Dia sayang anak dia, dia tak akan allow anak dia untuk simply keluar dengan lelaki mana kadang-kadang belum kahwin. Sebab pada orang dia sayang anak, tak apa, kita bagi dia peluang supaya dia suka kita. Kalau kita sekat-sekat nanti kan dia dah mula melawan kita, payah pula. Jadi kita fikir biar dia tak melawan kita, tapi dia melawan Allah, kan masalah tu. Jadi orang beriman ni asyaddu hubban lillah. Dia sayang anak, cinta anak, tapi tak akan mengatasi cintanya pada Allah. Selagi Allah benar, maka dia akan buat. Allah tak bagi, dia tak akan buat. Walaupun anak tu mungkin akan hilang cinta kepada dia, mungkin tapi yakin sebenarnya. Kebergantungan hati hanya kepada Allah, ketekunan hati untuk berzikir kepadanya, dan qanaah, merasa cukup hati adalah sebab hilangnya keresahan dan kegundahan, sebab munculnya kelapangan hati, dan sebab bagi kehidupan yang baik. Sebab itu tidak ada hati yang lebih sempit dan tidak ada jiwa yang lebih resah daripada orang yang bergantungkan hatinya kepada selain Allah, yang lalai berzikir kepada Allah, yang tidak puas dengan yang diberikan oleh Allah. Kalau orang tu ada penyakit, memang kena makan ubat juga. Ubat kena makan, okey. Makanlah apa-apa ubat penenang apa semua tu, makanlah. Tapi ubat tu dia bukan menyembuh, dia hanya menenangkan saja. Kalau kaji ubat tu dibuat daripada apa fungsi unsur-unsurnya, kan, dia tak akan sembuhkan pun. Tapi kalau kita zikir kepada Allah, Allah sebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dia dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Baca Quran banyak, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Quran itu sebagai penyembuh bagi penyakit. Jadi petunjuk pula bagi orang yang beriman. Jadi ubat tu boleh, tapi letakkan nombor satu. Atas lagi daripada ubat, Allah gantungkan hati kita kepada Allah. Okey, jom tengok tajuk yang berikutnya. Bab yang ke-233. Hiburkan diri anda. Hiburlah diri anda dengan bencana yang menimpa orang lain. Kan yang kita sebut tadi tu. Macam mana ni? Orang kena musibah, tiba kita buat terhibur. Ada lalu dekat saya, ada seorang mak kepada anak. Anak dia hyper masa kenduri kahwin. Anak dia pergi main dekat pelamin, roboh pelamin tu. Dia ni kawan kepada pengantin. Akhirnya dia pun buat video dia lepas pada kes tu. Dia rasa geli hati dengan apa yang berlaku tu. Saya rasa mental betul orang kita ni, kan? Ya, kita faham dia kawan kepada kawan. Kawannya mungkin kata tak apalah, ya. Hati siapa yang tahu. Common sense benda tu. Tak perlu pun nak buat video. Gelak-gelak pula dalam video tu, ya. Janganlah, ya. Jangan. Jadi orang ni termasuk dalam tajuk ni, hiburkan diri anda dengan musibah yang menimpa orang lain. Dia terhibur pula dengan musibah orang tu. Itu bukan tajuk yang kita bincang ni. Jangan salah faham dengan tajuk ni. Dia boleh bergembira pula. Dia rasa geli hati, dia rasa lawak pelamin tu musnah. Entahlah. Apa dia? Ya. Betul lah. Benda tu geli hati, tapi tak payah dipamerkan. Ya. Betul. Semua benda yang menggelikan hati kita tak mesti menggelikan hati orang. Ya? Takut orang geli tengok. Bukan menggelikan hati orang apa? Menggelikan orang tengok dia. Jadi jangan, bukan semua benda kita boleh publish sebenarnya hidup hari ni. Tapi itulah tujuan dia buat social media tu, memang untuk itu pun. Cuma tu bagaimana kita jangan jadikan pisau ini boleh merosakkan kita. Kita nak pisau boleh memotong benda yang perlu saja. Social media ni kita nak guna pada benda yang perlu, yang manfaat untuk kita.
Boleh potong bawang pisau tu, boleh potong buah, tapi jangan sampai cocok potong tangan sendiri, jangan. Merosakkan diri untuk apa? So ini yang nak dikawal ni sebenarnya. Ini sekarang 2025. Kita tahu 5 tahun akan datang apa yang berlaku ni. AI yang tak terkawal ni macam mana ni? Kan yang video yang boleh dibuat, ni ada apps yang baru ni. Yang gambar dia boleh tukar jadi video, dan ada apps yang dia boleh bercium. Lelaki, dia ambillah gambar, letak gambar dia dengan perempuan, masukkan dalam apps tu, berbayar, apps tu mahal juga. Nanti gambar tu menjadi video, dan perempuan yang sebelah dia tu boleh cium dia. Bayangkan rosaknya manusia nanti. Ini baru AI. Ini belum nanti satu zaman holografik. Dah ada lah holografik, dah ada, tapi masih mahal. Holografik ni kan dia akan keluar kat projektor orang terus. Itu lagi real buat one day nanti ya. Oh tak tahulah, na'udzubillah. Ini belum Dajjal datang lagi ya. Ini baru debu-debu Dajjal baru, na'udzubillah. Harapnya kita dah mati dah masa tu. Tapi mati dalam husnul khatimah lah. Bukanlah nak minta mati, tapi kalau boleh kita dah get ready semua, dah settle down semua. Ya Allah, ambillah nyawa aku. Aku tak sanggup nak diuji dengan benda-benda yang ada ni. Bergelumang dalam kubur pula, insyaAllah. Tak apa, kita tanam ramai-ramai lah. Tanam ramai hidup seorang-seorang. Baik, hiburlah diri anda dengan bencana yang menimpa orang lain. Apa sebenarnya yang nak dibincangkan? Tengok ayat surah Fatih ayat 27. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Sesungguhnya kami telah menghancurkan negeri yang ada di sekitar kalian. Okey, sebelum kita bincang, faham tak ayat tu apa? Tengok kisah-kisah kaum yang dimusnahkan. Happy tak dengar cerita tu? Dia punya degil dia punya melawan Nabi, dia punya sombong dia semua tu. So bila kita dapat tahu cerita yang diorang ni dimusnahkan oleh Allah, kaum-kaum yang dipupuskan ni, kita rasa pada muka. Kan kita rasa benda tu kan? Tapi bukanlah maksud setiap apa musibah yang berlaku dekat orang kita pada muka awak. Bukan itu maksudnya. Cuma ayat-ayat ini dikhususkan kepada orang yang kena musibah itu. Bayangkan Nabi Musa dengan Bani Israel. Dia ditindas pada satu masa Bani Israel tu. So bila dia tengok Firaun dan sekutunya yang menindas dia selama ni tenggelam, dia orang ni lepas daripada laut tu cantum balik tenggelam. Rasa apa masa tu? Itulah berhibur tu, itulah maksud puas hati. Kan? Macam kita lah orang buat jahat dengan anak kita apa semua, tiba-tiba orang tu kena tangkap. Musibah lah bagi dia sebab kena tangkap. Tapi seronok tak kita? Seronok, kita rasa lega, kita rasa puas. Akhirnya anak kita yang trauma tu akhirnya terbela. Itu maksudnya berhiburlah dengan musibah pada orang tu. Terutamanya orang yang menzalimi kita yang terhibur dengan musibah yang kena ke orang tu. Orang yang maknanya kita. Tapi bagi orang-orang yang tak ada kaitan dengan kita, yang kena musibah, kita kena bersedih lah, simpatilah dengan dia. Bukanlah kita berhibur pula. Kan? Itu bagi orang yang hasad, dia terhibur lah. Dia hasad, dia terus tengok orang lebih, tiba orang tu jatuh, dia puas hati. Dia yang menjadi sebab menjatuhkan orang tu, dan dia puas hati bila orang tu jatuh, baru dia pula naik. Itu tak boleh lah. Itu hasad dia panggil. Yang bolehnya ribetah. Ribetah ni cemburu, yang tu boleh. Orang tu berjaya, dia rasa cemburu dengan kejayaan, dia mencari jalan, dia ambil inspirasi kejayaan orang tu, dia cari jalan supaya boleh berjaya dengan orang tu. Dia tak nak jatuhkan. Cemburu tak ada masalah, dia panggil ribetah. Yang tak bolehnya adalah al-hasad ataupun al-hikdu, itu tak boleh. Contoh yang paling ketara adalah keluarga Al-Baramikah. Ni keluarga sultan lah zaman sebelum pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Al-Baramikah ni famous lah sebab keluarga kaya yang suka berpoya-poya, bergelumang dengan kenikmatan. Bencana yang menimpa mereka adalah sebuah pelajaran, nasihat dan contoh. Hanya dalam sehari saja Harun Ar-Rasyid berjaya menggulingkan mereka. Bila sampai kerajaan Harun Ar-Rasyid, so raja yang zalim ini akhirnya digulingkan. Mereka lalai, mereka nyenyak tidur dalam selimut kenikmatan, bersenang-senang dalam taman kemewahan. Tiba-tiba pada satu pagi rumah mereka diruntuhkan, istana mereka dihancurkan. Semua yang melindungi mereka ditewaskan justru oleh tangan yang sangat dekat dengan mereka. Semua hamba milik mereka dirampas, darah mereka ditumpahkan dan mereka menjadi orang yang dibinasakan. Dengan bencana itu semua orang yang mereka cintai juga harus terluka hatinya.
Sungguh tidak ada Tuhan selain Allah, tidak terhitung kenikmatan yang telah dirampas, dan tidak terhitung pelajaran yang harus ditebus dengan darah. Saya ada ramai kawan-kawan yang belajar Syria. Saya tak belajar Syria. Dan saya pun masa ni tak dapat masuk lagi. Saya dulu dapat masuk Iran dengan Iraq. Plan saya nak masuk tiga-tiga tu, Iran, Iraq dengan Syria. Tapi Syria saya tak dapat. Masa tu Syria masih bergolak lagi. Iraq masa tu Amerika baru keluar. Jadi saya masuk tu bom-bom masih ada lagi. Cuma selamatlah sebab tentera sentiasa ada masa tu. Dengar kawan-kawan yang pernah belajar Syria ni, mereka share keseronokan mereka bila musibah yang kena dekat ni. Nama apa? Presiden Suria yang digulingkan baru ni tu? Assad. Bashar al-Assad. Bapa dia Hafiz al-Assad. So siapa yang duduk Syria tahulah macam mana kejahatan mereka tu. Dan akhirnya orang dah reveal kubu-kubu, apa, tahanan-tahanan, penjara-penjara bawah tanah, semua dahsyat. Islam sama Islam ni ya. Gembira tak orang-orang yang ditindas selama ni? Gembiralah. Itulah maksudnya, berhibur, mereka terhibur dan mereka gembira, mereka puas hati bila akhirnya digulingkan orang ni. Rejim yang digulingkan oleh mereka sendiri. Itu maksudnya lah. So kadang-kadang orang sedih ni sebab dia dizalimi oleh orang lain. Duit kita dicuri, tiba orang tu kena tangkap, lega kita. Satu sudut lagi kita puas hati, satu sudut lagi supaya dia tak curi pula duit orang lain. Kan? Biasanya yang pertama itulah yang kita leganya, kedua tu orang bukan kisah sangat pun. Yang pertama aku puas hati, yang penting kena tangkap kau ni. Okey. Kita rasa lega. Itulah hiburan kita yang melegakan kita. Anak kita bercinta tapi kita tak suka, kan? Tiba-tiba dia orang break, musibah lah bagi dia, kan sedih lah berdua, kita happy, kan? Sebab kita tak suka, bagi mereka musibah, tapi kita berhibur dengan musibah orang. Contohlah ya, sejam sebelum mereka dihancurkan, ini cerita Al-Baramikah tadilah, mereka masih dapat berjalan sombong di atas bentangan kain sutera dan gelas-gelas yang penuh dengan angan-angan. Ni kalau kita baca betul-betul kisah macam Harun al-Rashid menggulingkan Baramikah ni, macam tak percaya Harun al-Rashid baik je dengan dia. Sebenarnya sejam sebelum digulingkan pun dia masih relax. Biasa yang banyak kes kita tengok hari ni, seminggu, sebulan dia orang dah mula melarikan diri. Kan dah nampak ura-ura dah, apa macam-macam strategi, dah mula dengar-dengar, intelijen dah pesan, jadi dia orang pun dah start menyorok. Tapi Baramikah punya kes dia orang tak tahu pun. Okey, tiba-tiba datang petaka yang sangat menakutkan, lagi sangat menyedihkan menimpa mereka semua dengan sangat mengejutkan. Bertahun-tahun mereka terbuai dalam kesenangan, terbuai oleh hati yang senang dan mengabaikan hari yang terus berlalu. Okey. So yang ni saya cuba ringkaskan sebab dia cerita benda yang sama. Tengok muka surat 459 pun sama juga. Tengok bawah tu, di pagi hari mereka masih boleh bergembira, namun petang hari mereka dah ada dalam kubur. Ketika Khalifah Harun al-Rashid dibakar api kemarahannya menghunus pedangnya, dibunuh Ja'far bin Yahya al-Barmaki, mayatnya disalib dan dibakar. Ayahnya Yahya bin Khalid dan saudaranya Al-Fadl bin Yahya dipenjarakan. Semua harta disita. Ini semua keluarga yang ni lah macam zaman Syria sekarang ni lah, macam keluarga Bashar al-Assad ni bila masa dia dah digulingkan. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Jadi saya rasa ni kita boleh baca sendirilah yang ni. Sebab ni semua kisah itu sahaja. Muka surat 460, 461. Okey, 462. Cuba kita tengok 463. Ini kisah lain selain pada Baramikah dengan Harun al-Rashid. Macam mana sekalipun dah habis dah, zaman Harun al-Rashid pun dah habis dah. Okey, dah zaman orang lain pula. Jadi macam mana pun semua orang dia ada jatuh bangun dia. Tengok pula kes seorang Raja Parsi memenjarakan salah seorang ahli bijak Bistari di atas secarik kertas yang kemudian dikirim kepada si raja. Ni orang ulama lah ni orang-orang alim, orang cerdik pandai, dia tulis surat dekat raja. Dia ni kena penjara, dia pun tulis surat dekat raja. Dia kata apa? Sesungguhnya waktu-waktu yang berlalu dariku hanyalah akan mendekatkan aku kepada kemudahan dan mendekatkanmu kepada bencana. Apa yang kau buat kat aku ni sebenarnya memang musibah bagi aku, tapi itulah yang mendekatkan aku dengan kemudahan, kegembiraan.
Kini aku menunggu kelegaan, sedangkan engkau sedang ditunggu oleh kebingungan. Ibnu Abbad, penguasa Andalusia di Spain yang sedang tenggelam dalam gaya hidup yang berpoya-poya dan banyak melakukan penyimpangan, juga ditipu bencana. Di rumahnya ada banyak hamba wanita, ada rebana, gendang, kecapi dan pelbagai lagu-lagu yang selalu menghiburkan. Satu hari si penguasa ini meminta bantuan kepada Ibnu Tashfin yang menguasai wilayah Maghribi untuk melawan tentera Rom di Andalusia. Dengan pasukannya, Ibnu Tashfin menyerang lautan dan membantu Ibnu Abbad. Ibnu Abbad menjamu Ibnu Tashfin di taman yang indah, istana yang megah dan rumah yang mewah. Dia menyambutnya dengan gembira dan menghormati dengan penuh ketakziman. Tetapi Ibnu Tashfin justru seperti singa yang matanya liar menatap setiap sudut kerana memang ada niat tersembunyi dalam hatinya. Ibnu Tashfin ni orang kanan kepada Ibnu Abbad. So Ibnu Abbad ni memang sokong dia apa semula, tapi tengok 3 hari lepas tu, 3 hari kemudian justru Ibnu Tashfin memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan yang rapuh itu. Ditawannya Ibnu Abbad, diikatnya dan kerajaan dirampas, rumahnya disita, istananya dihancurkan. Ibnu Abbad dihalau dari tamannya dan dipulangkan ke Armad, tempat kelahirannya, sebagai seorang tawanan. Akhirnya kekuasaan Andalusia jatuh ke tangan Ibnu Tashfin dan ia berlepas tangan dengan alasan bahawa orang Andalusia lah yang memintanya dan menginginkannya untuk melakukan semua itu. Jadi daripada keluarga yang kaya, semua akhirnya jadi susah, jadi miskin. Puteri-puterinya berkaki ayam, mata sembab tak terurus dan sebagainya. So ini kisah-kisah orang-orang yang zalim, yang lebih kurang macam kisah Al-Baramikah tadi. Nah, akhirnya sekelip mata saja mereka boleh jatuh. Jadi bagi orang yang dizalimi selama ni, bila membaca kisah-kisah macam ni, mereka bergembira dan mereka rasa lega. So kita berharap, walaupun kita bergembira, tapi dengan iman yang kita ada, kita doa Allah bagi hidayah dan kita harap mereka itu diampunkan dosa, mereka berubah jadi orang lebih baik. Itulah Tapi tak salah kalau nak doa buruk pun, kan? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Allah kata, Allah tak suka orang yang suka cakap benda yang buruk, doakan buruk apa semua ni, kecuali bagi orang yang dizalimi. Kalau dia dah puas hati orang tu jatuh, dia harap orang tu mati, tak ada masalah, boleh, kan? Tapi kalau dia maafkan, itu lebih baik. Macam kisah lah, kita baca ayat Quran tentang kisah, kan? Orang potong telinga, kita boleh potong telinga balik. Orang tu bunuh kita, kita boleh bunuh dia balik. Tapi Allah kata apa? Kalau wa anta'fu, kalau kamu maafkan, itu lebih baik. Bukan senang lah, kan? Tapi mana boleh nak hukum bunuh pun boleh, kalau maafkan pun boleh. Jadi orang yang kena zalimi ini, dia berhak untuk gembira dengan balasan kepada orang yang menzalimi dia. Dan masa yang sama, dia juga lebih dimuliakan oleh Allah kalau dia boleh maafkan, dia beri peluang kepada orang tu. Macam mana Nabi SAW lah, kalau ikutkan Wahsy yang bunuh Hamzah tu, Nabi baik-baik bunuh je Wahsy tu, kan? Tapi kan berapa tahun lepas tu Wahsy kan masuk Islam. Yang bunuh Sayyidina Hamzah tu, walaupun Nabi tak boleh tengok dia sebab trigger kesedihan, bukan Nabi benci dia. Sebab kalau tengok dia, teringat dia bunuh Hamzah, Nabi sedih lah. Tapi macam mana pun Nabi tetap berbaik dengan dia, kan? Cerita tu yang tengok tu kita pun tak tahu berapa tahun lepas tu, okey je. Dan kalau kita nak tahu Wahsy ni, dia punya sumbangan ke Islam banyak lepas dia masuk Islam. Antaranya kes Masjid Dirar. Masjid Dirar, tahu Masjid Dirar, orang munafik yang menjadi sebab banyak Islam hampir kalah dalam perang sebab orang munafik. Perang Uhud, sepatutnya 1000 orang, tiba-tiba 300 balik, tinggal 700. Orang munafik punya kerja lah, dia hasut-hasut, kan? Tak lama lepas tu orang munafik ni hasut orang Islam ni banyak, tapi tak jadi sampai masa dia nak pecahkan jamaah orang Islam ni. Dia tengok Masjid Quba ramai orang, Masjid Nabi ramai orang. Jadi orang munafik buat apa? Dia buat masjid baru sebelah Masjid Quba, namanya Masjid Dirar. Siapa yang pergi Masjid Quba hari ni, kawasan tandas Masjid Quba tu, dipercaya itulah kawasan Masjid Dirar. Mana sebelah je. Sekarang ni memang kita nampak macam sebelah betul, sebab masjid tu besar. Kalau masjid tu kecil, dia taklah sebelah sangat. Cuma hari ni dataran yang diluaskan, masjid pun dah dibesarkan. Masjid Dirar tu adalah area tandas sekarang ni. Masjid Dirar ni orang munafik buat, memang satu sudut nampak baik buat masjid.
Kan? Tapi satu sudut yang lain, tujuan dibuat nak pecah belahkan sahabat. Dan mereka offer Nabi untuk pergi semayang situ. Nabi hampir masuk. Allah yang larang Nabi. Jadi apa yang berlaku? Nabi perintah bila Allah larang, dah akhirnya tahu ni adalah pakatan orang munafik dan sebagainya, maka Nabi perintahkan untuk dibakar masjid itu. Siapa yang bakar? Ada 4 orang sahabat, cuma saya lupa yang lain-lain itu. Yang saya ingat Wahsy salah seorang. Yang maknanya yang juga berkhidmat pada Rasulullah SAW. Jadi maknanya orang buat zalim dengan kita ni boleh je kita nak maaf, kan? Walaupun kita tak boleh tengok, tapi ada benda-benda lain kita mesti guna dia jugalah. Dah selesai ke raya sebulan pun ni dah maaf semua orang dah? Masa open house masjid pun ni dah bermaafan ke bermakan saja? Bermakan-makan saja. Lepas tu marah balik sebab makanan tak cukup. Okey. Jadi muka surat saya berhenti sampai muka surat 466. Kita nak ambil sikit tajuk yang berikutnya, muka surat 467. Yang ni semua syair ya, 465, 466 semua syair cerita pasal Andalusia tadi. Cerita-cerita orang yang berpuas hati atas kezaliman dan akhirnya orang yang zalim itu dimusnahkan. Ini maksudnya bergembira, berhibur dengan musibah pada orang, khususnya orang yang menzalimi mereka. Saya nak tanya ibu-ibu semua, adalah orang buat zalim dengan kita? Kita ni guna lawyer itu semua sebab akhirnya dia tertangkap. Kita puas hati tak? Puas hati. Tapi kita nak tak dia terseksa? Elok-elok dia bekerja, elok apa semua sebab dia menipu orang, akhirnya dia hilang kerja, peranda family dia apa semua. Kita puas hatilah, peringkat awal kita puas hatilah. Tapi bila kita tengok dia sengsara tu, kita nak biar atau kita rasa kesian pula? Kesian. Kesian tengok dia pada muka. Kesian pada muka. Tapi bagi mereka yang nak memaafkan orang itu, maka dia akan bantu balik orang tu, sebagai tanda kesedaran. Ini yang Nabi buat. Itulah cara akhirnya Nabi tu mendapat sokongan. Dah mati tak apalah, kan? Contoh Bani Sakif, orang Taif tu buat jahat dengan Nabi, tapi Nabi balas kebaikan. Apa yang berlaku? Keturunan itulah yang akhirnya mengembangkan Islam sampai ke benua India hari ni, yang jadi Bangladesh, Pakistan tu. India tu asalnya Bangladesh, Pakistan mana ada. Bila Islam start masuk, akhirnya mula mereka terpecah, kan? Ada Islam banyak dekat India, akhirnya Islam yang banyak tu lah jadi Bangladesh, jadi Pakistan hari ni. Siapa yang bawa datang dakwah tu? Rupanya keturunan Bani Sakif daripada Taif tu. Bani Sakif namanya, orang Taif tu. Jadi sekolah satu sudut, kalau Nabi nak balas buruk doa, malaikat dah offer kat Nabi semua, kan? Boleh tak ya Rasulullah, kalau ini yang dia orang buat kat engkau, izinkan kami mengangkat Aksyabain, gunung-gunung yang besar ni, untuk kami hempap kepada orang Taif, kan? Tapi Nabi tak memilih itulah, Nabi pilih untuk buat baik, kan? Dan malah Nabi doakan, aku berharap satu hari nanti akan lahir daripada sulbi Bani Sakif ini keturunan yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi kalau kita bolehlah, di samping kita rasa lega dan terhibur bila orang tu akhirnya kena tindakan, tapi kita kesian pula tengok dia kena macam tu, dan kita nampak pula perubahan dirinya. Kalau dia masih degil, masih itu apa lagi, memang kita biarlah dia macam tu, sebab tu kadang-kadang sistem penjara ini ada baiknya walaupun ada banyak buruk. Sistem penjara ni kadang-kadang dia menyedarkan orang tu lah. Sebab tu kadang-kadang ada proses pengampunan dan sebagainya. So ada yang keluar akhirnya jadi baik, so kita berikan peluang yang kedua dengan banduan-banduan. Jangan kita sangka buruk dengan banduan. Ramai banduan yang baik. Ada banduan yang hafal Quran dalam tu, ada yang mengajar, mengajar dalam tu. Ni saya tanya kawan-kawan yang kerja penjara, kan ada kan ustaz yang kena tangkap masuk penjara. Kita harap Allah hapuskanlah dosa dia, kesilapan dia dah buat, saya tak nak sebut nama lah. Okey, ustaz yang terkenal masuk penjara sebab kes-kes tu lah, dan saya cuba follow up tanya macam mana dia dekat dalam tu. Kita adalah juga kesian sebab dia sama-sama kawan kita juga. Dan yang berita yang saya terima adalah satu orang
Nasib baik, tu mungkin doa dia lah kot, dan doa mungkin doa orang lain. Nasib baik dia tidak kena teruk-teruk lah kat dalam tu. Mana orang hormat dia sebagai ustaz, dan akhirnya dia orang guna kelebihan yang dia ada kat sana. Orang nak belajar mengaji, nak belajar agama dan sebagainya. Jadi kita lega lah dia dengar macam tu. Walaupun satu sudut lagi, aku dah kata dah kau jangan buat benda ni, tapi kau buat juga. Sekarang kau rasa lah. Itu peringkat awal. Tapi bila kita tengok, bila dia dah kena, kita rasa simpati pula. Kita pun doa. Rupanya bila dapat berita, rupanya dia dekat sana, orang berbaik dengan dia, orang hormat dia. Dah harap benda tu tidak menjadikan dia sombong lah. Kan harapnya dia ambil iktibar, masa yang sama, dia dapat benda baik dalam tu, dia mesti boleh berdakwah dalam penjara. So lega lah kita bila dengar benda macam tu lega bila kena tindakan, lega bila dia tak apa-apa dekat sana. Okey. Baik, sebelum kita berhenti, tengok sikit tajuk redha. Tajuk redha ni panjang sikit, kita tengok mana yang kita boleh baca. Redha, nescaya anda selamat. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 119, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Keredaan memiliki buah yang melimpah berupa keimanan. Orang yang redha hatinya akan terangkat hingga ke tempat yang paling tinggi dan kemudian mempengaruhi keyakinannya yang semakin mendalam dan kuat mengakar. Pengaruhnya kemudian adalah kejujuran dalam berucap, kejujuran dalam berbuat sesuatu dan juga berperilaku. Kejujuran dia. Kesempurnaan penghambaan diri seseorang terletak pada pengamalannya terhadap hal-hal yang terasa berat yang menyangkuti hukum hakam yang telah ditetapkan atas dirinya. Seandainya dia tidak mengamalkan selain hanya sebahagian darinya sesuai dengan apa yang disukainya, tentulah sikap ini jauh dari citra penghambaan diri seorang kepada Tuhannya. Kesempurnaan perhambaan diri yang diterapkan ke dalam sikap sabar, tawakal, redha, rendah diri, berhajat, merasa hina, patuh dan sebagainya masih belum dapat direalisasikan kecuali dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan atas diri hamba yang bersangkutan sekalipun tidak ia sukai. Inilah maksud redha tu ya. Hamba ni akan jadi sempurna bila mana dia mula redha dengan Allah pun juga keadaan. Benda baik pun dia redha dan masa yang sama dia berjaga-jaga dan berhati-hati atas nikmat yang Allah bagi. Benda yang tak baik berlaku dekat dia pun dia redha. Dia terima dengan hati terbuka sebagai satu balasan mungkin, sebagai satu teguran mungkin, sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud dia redha. Dia menerima dan dia masih percaya kepada siapa yang beri itu kepadamu. Seorang keredaan terhadap qada bukan bererti redha terhadap qada yang tidak memberatkan, tetapi terhadap yang menyakitkan dan memberatkan. Ada orang ni dia redha benda yang baik je, benda yang tak baik dia tak redha. Dia fikir qada ni benda yang elok saja. Jadi belum cukuplah iman dia. Sebab rukun iman ni antu'minu bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada ketentuan Allah, baik atau buruk. Itu baru orang beriman. Rukun iman tu. Sebab kalau kita tengok banyak-banyak terjemahan rukun iman kan, kalau kitab Melayu, buku Melayu buku-buku intensif akidah ni, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Lepas itu je. Jadi kalau baca betul-betul kitab Arab, percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Yang tu baru faham. Okey. Macam kita baca buku fiqh juga. Kalau buku Melayu ni yang kadang-kadang salah terjemah, rukun solat mengangkat takbir. Bukan mengangkat takbir, melafazkan takbiratul ihram. Angkat itu sunat je. Yang wajibnya melafazkan kalimah Allahu Akbar tu ketika takbiratul ihram. Bukan mengangkat takbir, melafazkan takbir. So begitu jugalah qada ni ada orang percaya kau beriman qada. Jadi nampak qada ni benda yang baik je. Rupanya tak. Kena yakin dan redha juga terhadap ketentuan yang buruk. Kerana pada dasarnya manusia itu tidak diberi hak untuk memilih hak itu milik Allah, kerana dia lebih mengetahui, lebih bijaksana, lebih agung dan lebih tinggi. Kerana Allah mengetahui alam ghaib, mengetahui segala rahsia dan mengetahui akibat dari segala hal.
Okey. Jadi kita nak tengok ada banyak jenis redha, faedah, kelebihan redha dan sebagainya. Yang pertama kita tengok redha dibalas dengan redha. Satu hal yang harus disedari adalah bahawa keredaan hamba kepada Allah dalam segala hal akan membuat Tuhannya redha kepadanya. Ketika hamba redha dengan rezeki yang sedikit, maka Tuhannya akan redha kepadanya dengan amal sedikit yang dia persembahkan. Kan best ayat ni. Kan? Kita tolerate dengan orang, orang tolerate dengan kita. Itulah maksudnya. Kan? Kita maafkan orang, orang maafkan kita. Orang buat salah, kita maafkan. One day kita buat salah, orang maafkan pula. Okay. So sekarang ni kita redha dengan Allah sebab Allah bagi kita rezeki sikit. Kalau ikut Allah nak marah ni sebab kita tak banyak beramal, tapi Allah redha, tak apalah. Sebab engkau amal sikit, kan? Aku redha ngamal sikit engkau ni. Ketika hamba redha terhadap semua keadaan yang melingkupinya dan tetap mempertahankan kualiti keredaannya, maka Allah akan cepat meredainya ketika dia meminta keredaannya. Orang tengah susah, dia redha dengan kesusahan tu, musibah itu, dia mula menerima musibah itu. Maka orang yang tengah kena belak tu, orang yang kena musibah ni, kalau dia doa, doanya makbul. Cuma ramai orang dia tak berdoa sebab dia down. Kan? Dia memikir nak selesaikan masalah yang dia tengah down tu je. Sedangkan Tuhan bagi peluang untuk minta doa-doa lain ni. Dia terlupa nak guna kuasa dia masa tu. Sedangkan orang tengah dizalimi, tengah kena musibah ni, sebenarnya Tuhan nak buka pintu-pintu doa yang lain. Cuma dia tidak guna peluang itu. Sebab Allah sedang meredainya sebenarnya. Cuma kena mulakan dulu dengan kita yang kena menerima dulu ketentuan Allah tu. Dengan kacamata itu, lihatlah orang yang ikhlas walaupun ilmu mereka sedikit, tapi Allah meredai semua usaha mereka kerana mereka redha kepada Allah dan Allah meredai mereka. Ramai je orang yang belajar sikit tu amal, belajar sikit amal, tapi dia buat ikhlas. Okey, dia baru tahu benda tu dan dia yakin, dia seronok buat. Tapi ramai je orang yang banyak tahu tapi tak buat, Maka Allah redha dia walaupun Allah tengok dia buat benda tu je lah. Kan? Dia baru belajar bab semayang 5 waktu tu lah dia buat sungguh-sungguh, tak miss. Maka Allah redha dia. Allah tak fikir benda lain. Dia tak pandai sedekah, dia tak pandai bangun malam lagi. Macam orang mau masuk Islam, amalnya mana banyak, tapi kena dia yakin dengan Islam tu, maka Allah redha dengan dia. Dia baru solat satu waktu baru tiba-tiba meninggal. Allah redha dengan satu waktu tu berbanding orang yang dah semayang beratus tahun. Okay? Kalau compare beratus tahun dengan yang baru satu waktu, beratus tahun lah lagi banyak. Kan? Tapi nak kata kena keikhlasan dia dalam beramal walaupun ilmu dia sedikit. Berbeza dengan orang munafik yang selalu ditolak amalan mereka. Mereka tidak menerima apa yang telah Allah turunkan dan tidak suka terhadap keredaannya, maka Allah pun mensia-siakan amalan mereka. Yang kedua, siapa yang tidak redha maka ia akan mendapat murka. Siapa yang tidak redha adalah pintu ke arah keresahan, kesedihan, kekacauan hati, kemurungan dan prasangka yang tidak seharusnya kepada Allah. Sementara redha akan melepaskan hamba dari semua itu dan membuka pintu syurga dunia sebelum pintu syurga akhirat. Ketenangan jiwa tidak akan tercapai dengan menentang qadar dan melawan qada, tetapi ketenangan akan dicapai dengan menyerahkan diri, tunduk dan menerima. Si pengatur iaitu Allah adalah zat yang sangat bijaksana. Tidak boleh dituduh melakukan kecurangan dalam qada dan qadarnya. Kata Dr. Aid, di sini saya teringat kisah Ibnu Rawandi, seorang ahli falsafah yang sangat hebat, namun tidak percaya kepada Allah. Dia hidup sebagai seorang yang fakir. Satu hari dia melihat seorang kalangan rakyat biasa lagi bodoh. Ia pun menadah tangannya ke langit seraya berkata, aku adalah ahli falsafah dunia, namun aku hidup dalam kefakiran. Sedangkan orang bodoh ni hidup sebagai seorang yang kaya. Tentunya suatu pembahagian yang tidak adil. Dan Allah tidak lebih, hanya akan menambah kemurkaan, kehinaan dan kesengsaraan. Dia maknanya kita tak redha lah ni. Ni ayat ni dia tak redha. Dia tak redha dengan kefakiran dia walaupun dia ada ilmu. Jadi dia tak puas hati. Kenapa orang tak ada ilmu ni kaya? Itu menunjukkan tak redha kan. Bila dia tak redha, Allah lagi tak redha. Allah tambah kemurkaan, kehinaan dan kesengsaraan.
Sebab tu jangan sangka buruk dengan orang. Ini kita belajar, jangan sangka buruk. Tengok kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, sangka baik dulu. Itu menunjukkan dia akan melatih kita untuk meredai. Dan kita harap keredaan Allah dengan cara kita meredai apa yang ada dekat kita dan kita terima apa yang ada dekat orang. So ketidakpuasan hati kita pada orang itu, dia akan merujuk kepada ketidakredaan kita kepada apa yang ada dekat kita. Tu je. Kita terasa hati orang duk buat macam-macam benda kat kita yang tak elok. Tiba datang pula orang baru pula, menambah lagi sakit hati kita. Jadi kita pun mula cakap dengan Allah, ya Allah, kenapa aku, kenapa kau bagi lagi benda macam ni? Aku dah sembahyang, aku dah ni. Dia seolah tak boleh terima lagi benda tu. Maka Allah akan datangkan lagi. Selagi dia tak terima, lagi tu Allah datangkan orang yang benci dia, yang menyakiti dia. Tapi start dia dah terima one day, ya Allah, kalau inilah yang kau bagi, aku terima, ya Allah. Aku terima, tapi harapnya janganlah kau uji melainkan apa yang aku mampu saja. Baik doa macam tu kan. Kan? Ya Allah, kau mengatakan kau tak akan uji melainkan apa yang termampu saja. So janganlah kau uji aku melainkan apa yang aku mampu. Aku redha ya Allah dengan kau buat macam ni. Aku dekat dengan kau, aku boleh sembahyang, aku boleh berzikir, aku boleh bangun malam. Aku redha ya Allah. Kalau kita dapat yang tu, yakin suddenly cakap orang putih tu maknanya serius kan tu Allah akan stop apa-apa benda lagi yang menyakiti dia. Tapi syarat kena ada redha dulu. Wal adzabul akhirati akhda wa hum la yunsarun. Dan sungguhnya sisaan akhirat lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Dekat dunia pun tak akan diberi pertolongan bagi orang yang tak redha dengan apa yang Allah tentukan. Apatah lagi dekat akhirat pun Allah tak akan tolonglah. Selagi kita tidak redha. Okey. Saya rasa saya berhenti dekat situ dulu. Nanti kita nak tengok faedah, apa kelebihan bila kita redha. Bab redha ni sebenarnya bagus kalau kita boleh diagnose. Kadang ada orang ada benda yang dia masih belum puas hati. Jadi kalau kita boleh buat exam kan, cuba listkan apa benda yang kita tidak puas hati dalam hidup. Cuba listkan. Kadang-kadang kita sendiri tak tahu apa yang kita tak puas hati. Sebab nak bincang redha ini adalah kita kena buang sifat tak puas hati dalam hidup. Tu maksud tak redha tu. Walaupun benda tu menyakitkan kita, tapi kita dah tahu dah yang menyakitkan kita tu Allah yang bagi benda tu. So kita terimalah ketentuan yang menyakitkan hati tu dulu. Terima tu. Jadi cuba kita listkan tu, listkan apa benda tak puas hati. Ustaz yang mengajar kitab Latahzan, tulis. Redha je dengan ustaz tu, insya-Allah. Allah akan bagi ustaz yang lebih baik. Belum. Yelah, betul tu. Mungkin ada lah yang masih menyekat dia. Dia tak boleh nak melepaskan lagi kan. Betul lah. Sebab tu kena masuk majlis ilmu, masuk majlis zikir. Slowly benda tu akan dilepaskan, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita berhenti dulu. Muka surat 468. Nanti kita sambung C, faedah dari keredaan. Okey, so kesimpulan untuk hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau kita rasa kita nak dihilangkan sebarang kesulitan dan kepayahan, kita kena belajar untuk menerima apa saja yang Allah tentukan. Kita redai. Malah kita bergembira pula di sebalik musibah itu. Rupanya berita baiknya adalah Allah bagi musibah, saya makin dekat dengan Allah. Allah bagi musibah sekarang, maknanya Allah nak bagi reward one day nanti. Saya rasa excited. Apa Allah nak bagi ni, apa Allah nak bagi. Jadi insya-Allah benda tu boleh tenteramkan kita. Dan macam sama, kesan sampingannya adalah kita akan mula memaafkan orang, tak mudah terasa dengan orang. Apa saja orang nak buat kita, tak apa, ini semua alat saja Allah yang tentukan, Allah yang datangkan orang tu sebenarnya. Sebenarnya Allah yang nak uji kita. Kita yang sakit hati dengan orang sangat tu. Kenapa? Seolah-olah kita minta sakit hati dengan Allah lah tu. Itu cara kita nak ubah mind setting kita. Wallahu a'lam, minta maaf salah silap. Ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma yassir lana umurana yassir wa la tu'assir fa inna at-taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma rabbana tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.